Arena bola sepak negara kini berdepan ancaman gelap susulan isu pemalsuan dokumen membabitkan 7 pemain Harimau Malaya. Setiausaha Agung AFC, Datuk Seri Winsor Paul John, memberi amaran tegas mengenai impak drastik sekiranya FAM digantung oleh FIFA. Kesan utama jika FAM digantung. 1. Kelab diharamkan ke Asia, pasukan Liga M tidak lagi dibenarkan bertanding dalam saingan berprestij seperti ACLE atau ACL2. 2. Skuad kebangsaan lumpuh, Harimau Malaya serta pasukan remaja B12 hingga B23 akan disekat daripada sebarang kejohanan antarabangsa. 3. Liga domestik hilang pengiktirafan, walaupun Liga M boleh diteruskan, ia tidak akan diiktiraf oleh AFC maupun FIFA, sekaligus menjejaskan nilai dan status pemain. FAM kini sedang dalam usaha terakhir dengan mengheret kes ini ke Mahkamah Timbang Tarasukan CAS di Switzerland bagi mencabar hukuman penggantungan 12 bulan dan denda yang dikenakan ke atas 7 pemain tersebut. Jika rayuan di CAS gagal, risiko untuk FIFA menjatuhkan hukuman tambahan yang lebih berat termasuk penggantungan penuh keahlian FAM adalah sangat tinggi.